Okey, jom kita buat karakter yang boleh menjadi Hokage. Banyaklah kriteria-kriteria dia kan, antaranya kekuatan dan kepandaian. Kita tengok adakah karakter kita ni mampu. Okey, kalau untuk body kita ambil Hashirama sebab dia pernah jadi Hokage. Okey, dia punya okey, dia daripada klan Senju. Senju banyak juga yang jadi Hokage, 3 kan. Yang jadi Hokage daripada klan Senju. Okey, dia ada IQ macam Shikamaru. Ni dah power dah ni. Lepas tu dia pun laju macam Minato. Minato pun bekas Hokage juga. Cakra dia banyak macam Kagura. Kagura pula dah. Kagaya pula dah. Otsutsuki Kaguya. Kaguya. Lepas tu strength dia pun macam Kaguya. Dan sensei dia adalah Mak Gai. Kau rasa macam mana? Mampukah karakter yang saya buat ini boleh jadi Hokage tak dalam anime Naruto? By the way, untuk korang yang nakkan jam sanda yang saya pakai ni, ni jam sanda ni, mic yang saya gunakan sekarang ni, mic ni, baju Dragon Ball warna hitam ni, dan lansir dekat belakang ni, korang boleh tekan link yang saya sediakan dalam video ni.